Orang selalu cakap laptop student ada dua jenis. Yang pertama spek kayangan, harga pun terbang kan. Yang kedua, harga okey pula tapi buka keropos semput macam nak pengsan guys. Okey, tapi 2025 ni cerita dah berubah geng. Dengan 3,500 je dan ke bawah korang boleh dapat screen OLED ataupun OLED ataupun grafik RTX, graphic card, and then processor AI ready. And then yang ketiga, 16GB RAM. Mustahil bunyi kan? Tapi ini reality bro. Hey, selamat datang ke Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Saya Mike daripada Fantografi. Jom kita layan. Hari ni saya nak senaraikan 10 laptop paling berbaloi untuk student 2025. Range dia bajet dalam 3,000 ke 3,500 ringgit ikut kategori supaya senang nak pilih ikut gaya belajar korang. Okey, untuk Trusted Shop, link di ruangan description. Sebab ramai dah tanya, so kita cuba pilih yang terbaik untuk anda. Kategori yang pertama iaitu Student AI dan juga Productivity King. Untuk korang yang study programming, buat automation ataupun kerja-kerja yang banyak guna AI tools. Laptop yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 5. AI Boost, OLED dan juga Slim. Dalam sekitar harga RM3,437 dengan Intel Core Ultra 5 125H, siap dengan Intel AI Boost. Okey, 16GB RAM, 512GB SSD. Paparan OLED 14 inci WUXGA HDR True Black 500 dengan beratnya sekitar 1.48 kg, ringan, cantik dan future ready untuk student modern. Laptop yang kedua, Asus VivoBook 14 AI Snapdragon dan juga 1TB SSD sekitar RM3,067, Snapdragon X1 plus NPU 45 TOPS, 16GB RAM dan juga 1TB SSD, 14 inci WUXGA IPS anti-glare, ultra ringan, bateri pula tahan lama, sesuai untuk AI task dan juga multitasking. Laptop ketiga adalah Asus VivoBook 16. Okey, versi besar, screen Snapdragon sekitar RM3,067 saja. Skrin besar 16 inci WUXGA IPS, 16GB RAM, 1TB SSD. Sama seperti versi 14 inci, tapi untuk korang yang nak ruang skrin yang lebih luas, terutamanya mereka ni yang suka buat designing ataupun video editing timeline lebih panjang. Kategori yang kedua, laptop student gamer yang tegar. Nak study tapi dah masa yang sama ni nak grind game. Okey, ini pilihan laptop gaming yang paling masuk akal guys. Okey, yang keempat laptop ini adalah MSI Gaming Thin A15. Gaming body RTX Inside sekitar RM3,467, AMD Ryzen 7 prosesor dan juga RTX 3050 4GB graphic card. Okey, 8GB DDR5 boleh upgrade sampai 64GB. 15.6 inci FHD 144Hz untuk student yang suka gaming selepas kelas. Laptop yang kelima iaitu HP Victus 15. Power RTX 4050 dengan harga yang murah guys. Okey, RM3,398 dengan Intel 12450H dan juga RTX 4050 6GB graphic card, 8GB RAM dan juga 512GB SSD. Saiz skrinnya pula adalah 15.6 inci FHD 144Hz dan juga spek macam laptop 4000 tapi bawah 3400 je guys. Laptop seterusnya adalah Lenovo LOQ. Ada AI plus RTX combo dengan harga sekitar RM3,327, Intel i5 12450HX dan juga plus RTX 3050 4GB graphic card. Okey, punya 8GB RAM upgradable,
dan juga saiz skrinnya adalah 15.6 inci FHD IPS 144Hz untuk student technical, AI dan juga gaming. Laptop ketujuh adalah Acer Nitro V15 mempunyai RTX 2050 dan juga 16GB RAM standard. Okey. Harganya pula hanya sekitar RM3067 berbekalkan prosesor i5 13420H dan juga RTX 250. 16GB RAM upgradable dan juga saiz skrinnya adalah 15.6 inci IPS 144Hz. Value ini sangat luar biasa. RAM pun dah 16GB standard terus dibagi. Laptop ke-8 adalah Asus TUF Gaming A15. Laptop Aska ni guys. Okey, harganya sekitar RM3,087 berbekalkan prosesor Ryzen 7 7435HS dan juga RTX 2050 graphic card. Dia punya saiz pula adalah 15.6 inci Full HD 144Hz dan dianya adalah berat sikit 2.3 kg tapi binaannya tahan lasak untuk gamer yang jalan jauh dan juga lasak. Kita ke kategori yang ketiga iaitu pelajar multimedia, designer dan juga kreatif. Kalau korang ni buat video, design poster ataupun layan Netflix tahap cinematic. Laptop ke-9 adalah Lenovo IdeaPad Slim 5. OLED, OLED dan juga Ryzen 7 Power. Hanya sekitar RM3497 berbekalkan Ryzen 7 8845HS dan juga Radeon 780M. Saiznya adalah 14 inci, OLED HDR True Black 500. RAM-nya pula adalah 16GB RAM dan skrin ni terbaik dalam kita punya section yang bajet ni, sesuai sangat untuk content creator. Laptop ke-10 adalah Lenovo IdeaPad Flex 5. Laptop ni 2-in-1 ada touch screen. Harganya pula hanyalah sekitar RM3,137. Laptop ni boleh jadi tablet. Berbekalkan Ryzen 7 77300U dan juga 16GB RAM. 14 inci touchscreen WXGA plus boleh kita gunakan stylus stylus support. Untuk pelajar yang sukakan nota digital, kreatif dan suka sketch, ini yang terbaik untuk anda. Okey, sebagai rumusan, pilihlah ikut gaya belajar korang. So, semua laptop ni hanya bawah RM3,500 saja, tapi ada macam-macam kelebihan nak AI dan kerja smart, boleh pilih Snapdragon ataupun Intel Ultra. Kalau nak gaming pula, ada RTX 350, 4050, malah 2050 pun cukup sedap. Kalau ikut gaming anda dah cukup spek tu kan. Okey, nak buat design dan juga tengok konten, boleh pilih yang ada OLED ataupun touchscreen untuk memberi kepuasan yang terbaik. Dan kalau korang ni pelajar all-rounder, dah banyak juga yang kat atas ni, banyak yang dah cukup power untuk korang pilih. Korang pakai laptop apa sekarang? Ada model yang korang rasa lebih berbaloi pada senarai ini? Komen kat bawah, kita bantu satu sama lain dan kita belajar antara satu sama lain. Jadi jangan lupa share video ni dengan kawan-kawan yang tengah pening nak beli laptop. Dengan bajet ada ni, insya-Allah kita dapat bantu. Kita like, subscribe Mok Tube untuk video inspirasi dan review gadget yang akan datang. Saya Mai daripada Fantagrafi. Kita jumpa lagi geng. Mok Tube geng. Muah.